Assalamualaikum guys, kembali kita di podcast Sport Edit untuk episod yang seterusnya. So hari ni aku ada satu tetamu. Tetamu ni merupakan event organizer tapi dia bukan base dekat KL ataupun Selangor. Dia base dekat belah utara lah. Jadi kalau siapa yang belah-belah utara selalu masuk event dekat belah utara mungkin tahulah. Dia adalah founder ataupun owner kepada Map Ventures yang berat ataupun nama singkatan yang buat orang boleh buat kenal Map 21. Okey, bersama aku hari ni Ku Hasrin, Ku Abdul Rahman. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Aku kenal Pak Ku ni dah lama lah. Aku panggil Ah, Pak Ku lah. okey Pak Panggil Ku. Pak Ku kan. Okey. Sebenarnya kalau nak tanya kan, Hmm. banyak orang cakap kan, Pak Ku kan kat Perlis memang dah kenal lah. Tapi masa mula-mula Sport Edit nak naik, Pak Ku lah antara orang yang bagi aku ruang dan peluang. Pak Ku tak tahu event Perlis Marathon. Perlis Marathon. Punyalah baik Pak Ku, aku seorang je buka booth kat situ. Ya, rezeki Rezeki kan? Terkejut oh. Event day pun dapat juga kan. Event day, terkejut oh. Baru 2 hari barang dah habis. Call balik member tu. So suppose barang daripada KL pergi Perlis balik. Rezeki 3 hari. 4 hari lah semua kan. Tu tahun bila Pak Ku? 2019? Kita start 2016 sebenarnya kan. Tapi kita panggil betul-betul ada macam Sport Expo tu start 2018 lah kan. 18. Sebab saya ingat ada budak tu menang kan. Kereta Nazar kan? Ya, lucky draw kita. Lucky draw kereta Nazar kan? Ya. Oi gila lucky draw kereta Nazar. Pukulan Perlis lah masa tu. Pukulan masa tu lah kan? Sebelum Covid lah. Sebelum COVID lah. So Pak Ku, mungkin ada yang mengenali Pak Ku, ada yang tak mengenali Pak Ku, ataupun yang belah-belah Perlis confirm kenal lah. Pasal Perlis ada 9 orang, Pak Ku dah ada seorang, tinggal lagi 8 orang je lah kan. Okay Pak Ku, mungkin boleh introduce sikit lah sebelum orang lebih tahu lebih lanjut kan pasal Pak Ku lah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih lah Sport Edit atas peluang ni. Kami sebenarnya dah rancang lama dah kan. Ui, lama. Dah lama dah rancang daripada semua KL dulu 2022 kan. So asa betul lah hari ni dapat ke Sport Edit. So kita samalah seperti organizer lain kalau nak kita dalam ultra ni, ultra trail kita barulah kan. Terutama di Perlis ni walaupun kita start dengan marathon lah. Dan juga biasalah acara-acara cari makan ni kan, bantu government, NGO ni. Sebab kita base starting dengan company printing lah kan. So sekarang memang kita fokus kepada untuk printing event lah kan, untuk kit. Dan kita juga banyak jugalah buat untuk set up risk village, equipment, barricade, gantry semua kita ada lah. So kita punya branding memang kita fokus untuk develop sport tourism di utara lah. Okay. Kita ada juga event-event di negeri lain kan. Mungkin kita sebagai co-organizer macam tu lah kan. Tapi kita bina satu brand berlari di utara ni lah kan, di Banjaran Langkawan lah. Ada 3 acara sebenarnya. Okay. So acara pertama kita mula dengan Putra lah, Perlis Ultra Marathon. Okay, setiap 2 tahun bergilir dengan Nakawan Ultra. Nakawan Ultra itu antara acara yang kita buat ataupun di sebelah utara yang acara ultra trail yang 2 tahun sekali. Oh dia 2 tahun 2 tahun sekali. Tiap tahun? Bukan tiap tahun. Nakawan Ultra ni dia start 2022 lagi. 2022. Okey, maknanya dah masuk edisi ke apa? Ketiga lah. Kalau ikut 2026 ni edisi ketiga lah. Edisi ketiga. Okey, tapi sebelum tu kita Putra. Putra ni 100k lah tapi lebih kepada cross country lah kan. Perlis kan negeri kecil, ada 8 orang. So kita pusing-pusing tu seluruh Perlis lah 100 kilo tu. Tapi kita dah start daripada 2018 sebenarnya. Masa ada Perlis Marathon dulu ni, sekarang ni Perlis International Marathon. Organizer orang lain tapi stay bawah under state government lah. So kita fokus event kita sendiri. So memang tahun ni giliran Nakawan Ultra lah. Okey, nak tanya Pak Ku kan. Sebab yelah bila kita cerita pasal event organizer, kita cerita pasal nak buat event, benda yang selalu bermain di fikiran organizer adalah bilangan partisipan. Betul. Betul tak kan? But the more you have a participant, lagi banyak overhead ataupun kos-kos yang boleh ditanggung lah. Betul. So macam Pak Ku kan, sebab buat kat belah utara. Betul. And secara fokusnya dekat Perlis. So macam mana Pak Ku nak
memarketkan ataupun macam nak mewar-warkan atau macam mana tengok dari sudut penerimaan pelari tu? Sebab kebanyakannya pelari-pelari ni banyak daripada KL dengan Selangor lah. Yalah selatan lah tengah. Selatan lah. Even kalau pergi Kaltra ke event mana-mana pun, bila tengok balik bilangan peserta tu akan banyak daripada KL Selangor. Betul. Setuju. So macam dekat Perlis, macam mana aku nak start macam to people to come to Perlis? Yelah Perlis lah paling hujung. Ya. Lepas tu nak suruh orang datang ke tempat yang paling hujung, mesti ada satu Tarikan lah. tarikan lah Tarikan. yang boleh buat benda tu menjadi lah. Okey, sebenarnya saya ambil masa lebih 12 tahun sebenarnya nak develop tu. Bermula daripada Perlis Marathon lagi. Okey. So memang idea daripada kerajaan negeri MB ketika tu. Tapi apabila kita diberi mandat untuk menjayakan Perlis Marathon sehingga edisi ke 2020 lah, tapi 2020 tu Covid. Tak berjaya lah, maksud dia dibatalkan lah kan. Okey. Tapi sebenarnya itu salah satu cabaran lah organizer di utara ni kan. So kita cuba highlightkan sport tourism lah kan. Makan yang best, makan yang murah kan. Dan kalau tengok fee registration pun acara-acara di Perlis ni murah lah bandingkan dengan tempat-tempat lain lah kan. Tapi sebenarnya overhead ada yang lebih, sebenarnya mahal juga. Ada barang-barang logistik yang kita terpaksa ambil daripada KL dan daripada luar jugalah kan. So itu antara cabaran yang kita terpaksa develop sehingga 12 tahun lah. Tahun ni map tahun yang tahun yang ke-11, tahun depan tahun yang ke-12 lah kan. So banyaklah acara-acara tu. So kita cuba collaboration dengan komuniti sebenarnya. Peranan komuniti setempat ni orang kampung lah kan. Itu penting sebab kita nak highlight macam Banjaran Angkawan. Semua orang tahu Banjaran Angkawan ni adalah banjaran batu kapur yang terpanjang di Malaysia. 36 km. Kita berkongsi dengan Thailand. Jadi selain daripada kita nak tonjolkan apa yang rare, apa yang best kat sana, itu sebab juga Nakawan Atra ni dengan Putra ni kita terpaksa buat berselang. Sebab preparation dari segi costing dan lain-lain tu. Sebab kita nak memang betul-betul fokus nak tarik orang luar. Kalau data yang kita ada sehingga hari ini, Nakawan Atra ni hanya 8% saja orang Perlis join. Ui, 8%? saja daripada 1,200 peserta dan bukan ada fund, kita mula dari 10, 30 dan 50. 8% saja orang Perlis yang berani. Sebab orang Perlis dia tahu macam mana muka bumi Banjaran Angkawan tu, banjaran yang bersepadan dengan Thailand tu, dan itu antara tarikan lah. Dan kita pun taklah macam event-event macam Katra, Baling buka tak sampai sehari, 2 hari dah penuh. Kita tak buka awal sangat sebab kita pun tak nak bagi beban adalah costing apa semua. Tapi kita buka pun tak sampai 2 bulan. Mungkin disebabkan juga kita dari segi marketing, promosi kan. Tapi alhamdulillah kita target 1,000, kita dah dapat 1,200. Sepatutnya kita tutup bulan 10. Tapi kita terpaksa tutup lebih awal. Oh, so maknanya untuk event Nakawan ni, Ya, Nakawan Atra ni memang dah tutup lah. dah tutup lah. Dah tutup lah. Dah tutup. Oh, so maknanya 8% saja daripada Perlis. Daripada Perlis. Yang paling ramai daripada data yang ada? Sudah tentu daripada daripada Lembah Kelang lah. Oh, Lembah Kelang lagi Lembah ramai? Kelang. Oh, saya ingat Selangor. Lontar ke, Perak ke. Kedah nombor 3, nombor 4 lah kan. Okay. So walaupun tarikh tu sebenarnya ada event lari yang besar lah di utara tu kan. Di Penang semua orang tahu, Penang Bridge, dan Langkawi Half Marathon, International Half Marathon. Okay. So dua-dua event tu tahulah partisipan berapa tu. So kita event kecil je lah. Tapi kita nak tunjukkan apa yang best ada di Perlis. Pengalaman berlari sambil cuti-cuti di Perlis. So biasanya kan sebab yalah bila kita cakap pasal event kan, memang takkan lari, event organizer perlu berkolaborasi bersama government sector. Betul. Kadang-kadang Matrit, kadang-kadang Betul. KBS. JBS. So macam Pak Ku sendiri, pengalaman buat event-event dekat Perlis ni ialah sebab partisipan tak ramai. Jadi you perlu lebih banyak dapat funding ataupun support daripada government ataupun non-government. Macam mana pergerakan ni dekat Perlis tu? Yelah sebab macam kalau yang dekat Lembah Kelang Selangor ni simple je. Yalah. Kita pergi Putrajaya, Betul. pergilah mohon daripada KBS ke, Matrit ke ataupun apa-apa agensi, dan penajaan daripada private sector pun macam agak besar lah sebab banyak brand-brand besar dia berkampung di
KL Utara. Selangor kan. Ya. So macam Perlis sebab saya bukan apa, the reason saya tanya ni pasal bila saya tengok ada event ni lah macam Pak Ku saya start kenal masa 2019 lah. Saya Ya. pergi event yang Perlis Marathon. Perlis Marathon tu. Saya nampak lah kat situ penaja besar dia lah Nazar. Betul. Betul, masa tu Nazar penaja besar menang Ya. kereta semua kan. So saya terfikir juga macam mana event lain-lain nak bergerak sebab Nazar tu pun still datang dari Lembah Kelang. So macam mana penerimaan dan support daripada belah utara ataupun Perlis itu sendiri? Okey, sebenarnya Naim, dia satu cabaran jugalah organizer. Ada juga rakan-rakan organizer daripada Lembah Kelang yang nak invest ataupun nak buat event. So salah satu cabaran lah. Sebab dia punya persekitaran ekonomi market tu kan. So sesuatu penaja tu mesti dia tengok benda tu. Contoh nak kawan Atra. Kita hanya ada 1,200. 1,200 ni Atra Trail tu biasa lah. Kan, nak Normal lah. bandingkan dengan baling kan. Dia normal lah kan. So kalau event dah sampai 6 tahun dah walaupun 2 tahun sekali, bagi saya memang state government support. Tapi kita faham negeri yang kecil ni sumber ekonomi, support tu bukan dari sudut wang ringgit, tapi banyak kemudahan lah kan. Penyelarasan agensi melibatkan pihak hospital, PDRM dan lain. Jadi dari segi situ, kalau proposal sponsorship saya, kita tengok sokongan dari Jabatan Perhutanan sendiri kan. So kita memang komplit. Walaupun organizer tu adalah pemain asing ataupun syarikat, tetapi agensi-agensi di peringkat negeri ni memang memberi sokongan lah dan kerjasama. Sama juga dengan organizer-organizer lain, kita ada peluang untuk memohon bantuan. Tetapi untuk Nakawan Atra ni kita tahu, kalau KBS dia ada jendela dia. Okay, ada jendela dia, jadi so bulan 12 dah tutup. Jadi kita tak ada peluang lah. Walau bagaimanapun saya berusaha, yang ni adalah juga bantuan daripada Tourism Malaysia untuk cover hadiah lah, kos yang diberi tu untuk hadiah. Tapi seperti biasa lah, bukan dapat sebelum event ataupun semasa event. Kita perlu Claimable lah. claim selepas tu. Okey. Dengan segala report yang lengkap lah kan. So itu memang cabaran kita. Kita nak bawa orang seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak nak mai ke Perlis ni kan, orang KL sekalipun. Dan kita tahu event Ultra ni kurang-kurangnya dia kena stay 2 malam. Betul? Mungkin lebih kan. Pada saya lah, pengalaman yang saya pergi Ya. semuanya akan 3 hari 2 malam. Ya. Sebab esok itu dah jalan terkangkang lah. Ya. Saya nak balik. Betul. Nak makan-makan lagi, nak shopping Padang Besar, silap-silap boleh sambung masa di Hatnyai. Jauh sangat tu. Daripada Rich Village Nakawan Atra contohnya, daripada Kanga sendiri ke Hatnyai baru 1 jam setengah sebenarnya. Dah tak jauh lah kan. 1 jam setengah tu ke Kanga Alustak pun dah 1 jam lebih lah kan. So tak ada masalah lah. So itu kita ada juga event yang dekat border, dekat Padang Besar. Kita buat half marathon. Baru try tahun ni, Alhamdulillah dapat sambutan. Memang naik run lah. So kebanyakan orang pakai train ATS daripada KL. Berlari. Habis berlari tu terus bercuti di Hatnyai. Bila yang event Padang Besar night run tu? Dah lepas. Dia Dah 7 lepas? dengan 8 Ogos lepas. 7 dengan 8 Ogos lepas. Ya. Maknanya baru lagi lah. Maknanya awal bulan itu. Berapa partisipan? Partisipan ni tak ramai, dalam 1,000 macam tu je lah. 1,000? 1,000. Dan majoriti datang daripada negeri? Kebanyakan 80% semua luar. Orang Perlis dalam 20%. Yelah, Perlis 8 orang kan. Kira dah banyak lah tu. Dah banyak lah. 200 tu kira dah banyak lah. Oh, so yang macam yang Padang Besar tu kiranya membawa aspirasi ataupun lebih kepada fun run lah. Ya. Tapi dia ada paling tinggi half marathon. Ada half marathon. Dan kita juga berjaya menarik hampir 200 peserta daripada Thailand. Sebab 200 daripada Thailand? Ya. Sebenarnya cabaran kita, orang Malaysia banyak berlari kat Thailand. Tapi bagaimana kita nak ajak tu, orang Thailand walaupun jiran tu, dalam 10 minit nak cross border tu, mai berlari. So, saya buat malam, macam mana pun dia kena bermalam. Dia tak boleh sebab border buka pukul 6 pagi, tutup 10 malam. So, macam mana pun, REPC saya buat sampai pukul 7 petang. Kita berjaya bawa orang Thailand bermalam, bercuti, berlari di Perlis. Itu cabaran daripada pihak agensi lah. Saya tak mahu sebut agensi mana yang melibatkan pelancongan. Tapi saya berjaya. Walaupun kita tak dapat tajaan yang besar daripada agensi kerajaan, tapi kita buktikan lah. Kita buktikan kita mampu buat lah. Ya, aku tak tanya.
Oh, dia tutup pukul 10. Bukan dulu tutup pukul 7 ke? Dulu pukul 7, sekarang dah upgrade sampai pukul 10. Dulu Ah, masa belajar kat UM dulu, pukul 7 kena That's balik. it, that's it. Tapi sekarang Bukit Kayu Hitam dah pukul 12 rasa. Pukul 12? Ataupun dulu dah Untung pernah lah. buka 24 jam, untung. Dulu pukul 7 tu tersangkut kat sana. Tu Oh, yang je. tu yang sangkut tu kan. Okey, bagus. Jadi Ah, tadi Pak Kor cakap, ah, biasanya kita organizer Thailand dapat bawa pelari Malaysia ke Thailand. Betul. Sebab even macam kalau korang waktu rakaman ni direkam pun, minggu ni merupakan Hanyai. Ada event ada event kat mana Jo? Songkla. Songkla. Ada event kat Songkla. Dan banyak kawan-kawan saya pun pergi Pergi betul. event kat Songkla. So, just tanya pendapat dan pandangan Pak Ku lah kan. Kenapa Thailand boleh menarik lebih ramai pelari pergi ke negara diorang dan kita macam bukan kurang lah, saya pun tak ada data. Tapi kenapa kita tak boleh buat benda yang sama? Sebab kalau nak kata event diorang best sangat ke apa ke, saya pun tak berpasti sebab saya tak pernah pergi lagi event kat Thailand. Paling jauh saya pernah pergi Indonesia je. Yeah. Tapi apa pandangan dan Pak Ku punya pendapat lah kenapa kita pergi ke Thailand tapi Thailand tak nak pergi kita? Kenapa kita tak boleh buat the same numbers ataupun achieve the same achievement yang apa Thailand buat? Okey, kalau kita tengok, saya selalu join forum lah, organizer ataupun agensi pelancongan di Thailand, dia buat setiap tahun. Macam 10 September ni, saya ke Bangkok dengan tim-tim HOD MAP lah. Untuk kita ada collaboration jugalah. So budaya tu pertama kali memang budaya lah, berbeza lah. Kalau kata-kata event ni memang selain daripada agensi kerajaan dia support, community tu. Kalau kita tengok bezanya, goodies lah kan. Kita dapat goodies bag, dalam goodies tu penuh dengan macam-macam lah, shampoo, coklat, laki, apa saja. Berbeza antara Malaysia. Jadi orang akan rasa dihargai. Kita runner pun bukan hanya ada goodies bag, ada baju dengan big nombor, tapi macam-macam ada dalam tu. Itu sebelum berlari. Selepas berlari, kiri kanan ada makanan. Macam-macam ada, yang goreng kat situ, yang tebak kat situ, yang panggang kat situ. Itu antara vibe. Orang Malaysia akan rasa berbaloi. Saya sendiri pun akan rasa berbaloi. Kita tak mampu macam tu. Sebab kita nak dapatkan sokongan dari segi, ya semua melibatkan kos. Kalau tengok yuran dia pun taklah mahal. Tetapi dia berjaya mencipta satu fenomena yang rasa runner tu lebih dihargai. Tapi itu yang saya nak cuba faham. Ah, Kalau kita kata dari segi kos tak sama, sebab kalau ikut sebenar dekat Thailand pun apa yang saya perasan lah, diorang kata makan murah sikit, mahal sikit ke, Ya. tu subjektif. Ya. Dan Thailand pun dengan kita pun tak jauh Ya. beza. Technically kita punya mata wang lagi mengecil lah. Sebab Ya. dulu kita apple to apple lah. Macam hang cakap 80 baht, RM8. Betul tak? 100 baht, RM10. Tapi sekarang tak sampai dah RM10 kan? Tapi dah naik lah. Mata Dah wang naik balik Malaysia lah. pun dah Okay. naik balik lah. Tapi kenapa kita tak boleh buat that kind of vibe? Sebenarnya ada. Contoh macam apa? Yang larian di Perak apa? Sultan Nazrin Shah. Sultan Nazrin. Kan? Yang tu diorang kata ada makan-makan macam tu kan. Betul. Tapi kenapa kita tak buat macam, maksud saya kenapa kita tak copycat macam apa yang Thailand buat untuk menarik pelari daripada luar negara. Sebab saya tengok macam, sebab saya banyak get involved dengan Ultra. Ya. Jadi bila saya tengok ada juga orang datang. Contoh macam Kaltra kan. Kaltra dah banyak international datang. Even hari tu saya pergi Langkawi Ultra pun, Langkawi International Ultra pun yang Jeff buat pun ada banyak daripada negara-negara luar. Cuma bila saya tengok event yang road ni semua kurang. Tapi kita banyak pergi ke sana. Itu yang saya pening. Event road dia ramai orang Malaysia. Setiap minggu kalau boleh katakan. So bagi saya itulah kalau kita tengok budaya pelancongan dia lah. Adakah kita masih lemah dari segi marketing dan exposure? Macam mana? Itu mungkin salah satu jugalah kan. Kalau kita tengok contohlah dia ada run 12 bulan 9 12 bulan 9 di Bangkok 10 km lah. Saya lupa nama run tu. Memang 3 hari sebelum tu dia buat macam-macam event lain. Dia ada forum ataupun workshop. Forum dengan workshop tu ditajar sepenuhnya. Hotel 5 star semua sekali dengan makan. So kita ni si band organizer sudah tentu ada followers yang kita akan promo lah. Itu salah satu networking yang dia dah buat. Tapi saya tengok sejak setahun dua ni di Malaysia dah mula. Sebelum ni saya pernah bersama tim Katra ke Singapura.
Ada juga tapi kita kena bayar. Tapi itulah membina networking apa semua. Dia lebih menghargai benda-benda macam tu lah yang saya nampak tu. Tapi saya nampak kita pun ke arah tu. Tapi macam bezalah dengan larian Sultan Nazrin tu. Kita buka tu dah tak sampai sehari dah penuh dah kan. Ya kan. Tapi itulah bila Sultan Nazrin Sultan Nazrin. buat tak sampai sehari dah penuh. Lepas tu kita pun ada nampak sebab saya tak pasti maklumat ni betul ke tak. Sebab ada yang cakap UTMB yang kat Thailand tu, yang beli dia punya franchise tu adalah kerajaan Thailand sendiri. Saya tak pastilah sama ada betul ke tak info saya. Ya. Tapi bila kita tengok balik macam mana Thailand boleh buat 2 edisi dekat UTMB kan. Dia UTMB Doi Tanoi dengan another one kan. Ya. Within 2 weeks diorang boleh buat 2 event serentak. So must be the support come from the government lah. Betul. Tapi mungkin soalan ni agak sensitif sikit lah. Tapi kenapa kerajaan kita tak nak, dia Pak Ku kan berurusan dengan government sektor materit apa semua kan. Tourism Malaysia. Kenapa kerajaan kita tak towards to that kind of thing? Sebab kita dah nampak Thailand dah berjaya. Dan kita dah nampak even Singapore pun dah start buat macam tu. Tapi kita masih tak buat lagi. Dan kita masih ditakut yang sama. Biasa tanya organizer macam biasa. Ingat bagi ada ke apa, tak ada limited, tak ada support. Kalau ada pun claimable lah apa. Kalau kata tak bagi EO buat pun, kenapa kerajaan sendiri tak buat macam mana kerajaan Thailand buat? Sebab saya bukan cakap pasal road saja macam Songkla, lepas tu yang Nike tu apa, yang Nike kat Bangkok tu kan. Ya. Lepas tu kalau UTMB, Mana? kalau kat UTMB lagi lah ada 2 back to back. Ya. Back to back Betul. Jadi apa pendapat dan kenapa you rasa benda ni berlaku kat kerajaan dari segi tourism? Kenapa tak invest dekat situ? Okey, sebenarnya saya tak maulah nak sentuh libatkan politik ataupun pemimpin atasan sebenarnya. Saya nak bagi contoh ataupun pencamahan idea yang positif lah. Saya percaya ni pencamahan idea yang positif. Mungkin menteri besar sendiri pun bila kebetulan boleh tahu benda ni, mungkin boleh fikir sesuatu lah kan. Contoh, UTMB dibentuk. Okay. Orang-orang menega dia sekitar sebab dia akan play off Rich Village dia dekat tengah-tengah town, kat terowong tu kan, tengah tu kan. Okay. Dia ada kedai-kedai yang dapat 20%, 30% yang peniaga-peniaga ni volunteer bagi diskaun, beli kopi dengan murah pada harga biasa. Itu bukan organizer minta ke, dia rasa menghargai balik ada organizer. So contoh macam saya, okay, alhamdulillah lah state government dan juga beberapa agensi ni dia menghargai. Yang faham lah, yang tahu pasal sukan, yang tahu pasal sebab apa Pak Ku buat berlari macam ni, kena tengah malam ke, kena melibatkan staff dia kena OT apa semua kan. Ada pengarah-pengarah yang faham. Tapi sekarang ni bila kita cakap okey kopi di Thailand, kita banyak turun kapal terbang kat London. Tengok London. Kita nak Malaysia jadi macam tu. Kita tengok. Saya selalu brainstorming lah dengan kerajaan negeri saya sendiri. Kita tengok tak payah jauh. Tengok Hanyang. Tengok yang dekat-dekat. Benda-benda yang kecil je. Simple saja. Sepatutnya benda ni lah kena take action. Kita kopi dan penambah buat baikan. Bukan kita lekeh sebenarnya kan. Alah sebenar-benar kecil isu-isu IKS, benar-benar produk apa semua. Contoh, kita buat event. Okay. So gunalah kerajaan ni, gunalah ambil peluang. Contoh nak mempromosi pelancongan kan. Ini organizer sendiri yang nak kena cari agensi pelancongan yang duduk situ. Sepatutnya kerajaan lebih positifkan benda tu. IKS kalau di Thailand tu, IKS yang tawar diri melalui kerajaan, yang buka booth, yang jual. Sekarang ni, dialah organizer running, dialah organizer festival, dialah nak kena jaga IKS, dialah nak kena jemput VIP, dia nak kena bagi makan VIP. So di Malaysia masih ada benda-benda macam ni. Tapi sebenarnya kerajaan selepas COVID saya tengok banyak insentif kerajaan yang membantu organizer. Dia bagi funding, dia bagi dana semua benda tu. Itu saya pernah join forum IMTGT. Itu antara insentif yang cepat nak naikkan ekonomi. Apabila buat event banyak. Dan salah satu kerajaan negeri, saya tak mahu sebut negeri mana, dia melawat di Perlis. Dia melawat di Perlis dan dia berjumpa, Exco tu berjumpa saya sendiri, saya kata, kita YB, kita kena banyak event. Baru orang kenal dah orang ramai. Cepat nak recovery. Terutama bila lepas COVID. Itu sebenarnya kerajaan harus fikir dan bertindak secara produktif lah bagi saya lah benda-benda itu. Kalau kita nak tengok banyak lagi, saya rasa pemain industri ataupun organizer kat luar
lebih tahulah benda-benda macam ni. Ya sebab macam saya kata dia. Ha, Saya pun silap. Rupanya bukan 2 lah, 3 lah kan. 3. Bentong saya tak kira lagi. Betul. Bentong, Doi Tanoi, lepas tu yang nombor 2 tu kan. Ya. Yang selepas Doi Tanoi. Itulah saya macam, Hmm. bukan apa. Bila kita dalam industri tu, Betul. kita pun dalam that community dan ekosistem, Betul. kita macam wondering tau. Macam, kenapa kita tak buat macam Thailand buat? Kalau Ya. kita nak kata diorang maju sangat pun, Betul. diorang more or less lain lah. Kalau saya nak comparekan dengan dekat Chamonix tu memang jauh lah kan. Minggu ni lah kan. Chamonix kan. tu memang jauh lah kan. Ah. Saya bukan compare dengan Chamonix, saya compare dengan Thailand. Tak payah dekat-dekat saja. Dekat-dekat je kan. Wilayah Sadar, wilayah dekat-dekat je. Tak perlu jauh-jauh. Sebab bila orang kata kan macam minggu ni diorang pergi Songkla, betul tak? Songkla Marathon ni. Songkla Marathon. Songkla Marathon. Kalau tanya time zaman saya belajar kat UUM, kalau siapa kata nak pergi Songkla, takut nak pergi Songkla. Takut. Kita kebal tengah makan mi celup, kita kebal lalu tepi. Macam mana dia boleh recovery that persepsi daripada orang kata, wah orang nak pergi Songkla. Kalau saya rasa kalau zaman saya belajar kat UM orang kata Songkla tu saya tak boleh jumpa peluru tak ada mata. Tiba-tiba pong ada, yelah banyak situ berlaku isu yang krisis selatan Thailand. Selatan Thailand. Patani, Yala, Naratiwat. Yes. Jadi macam mana diorang boleh shift macam tu sampai budak-budak gen sekarang boleh cakap, oh nak pergi Songkla, Naratiwat, lari semua. Kita kalau dengar lu macam, diorang ni biar betul nak pergi lagi. Situ kalau pergi tu tempat bergolak lah. Bergolak lah. Kan? Ada risiko lah sebenarnya. Tapi diorang boleh tukar kan. Yalah. Negara kita yang aman, memang yalah, dengan ekonomi sekarang apa semua, kenapa tak berlaku? Itu persoalannya. Tapi itulah, kita pun mengharapkan pihak-pihak atasan ni fikir sesuatu lah. Sebab benda ni saya rasa dah lama dah berlaku benda ni. Benda yang sama. Contoh, saya dekat lah dengan kerajaan negeri, kepimpinan negeri ni, saya kata contoh. YB tahu tak berapa ROI YB buat ni? Berapa international sampai? Saya buat Nakawan Ultra, saya punya predik, saya punya paperwork 2 juta. Dengan 2 hari event tu, Perlis dapat 2 juta daripada acara ni. Acara ni kecil lah. Ya, tak ada lah festival kan? apa nak panggil artis, tak ada pun. Kita semua menebah, orang kampung buat kerja apa semua tu 2 juta. Format tu macam mana? Kita pun belajar lah daripada kementerian macam mana. Sebab kita proposal, kita paper, kita mesti nak tahu ROI, sponsorship nak tengok kan. Jadi benda-benda ni lah kan. Kadang-kadang banyak duit tu, dana tu diguna acara-acara yang ROI tak sepatutnya. Macam kita ada 9 negara lah untuk Nakawan Ultra ni. Saya bukan nak promo ataupun nak bagi contoh sebab kita event kecil, tapi kita dah buktikan Naim, kita dah buat ROI untuk state, kita dah buat ROI ekonomi setempat. Kita siap, komuniti kita, kru-kru kita tu siap ada produk lagi. Nakawan Herb, kita dah buktikan benda tu. Dan produk tu pun dijadikan produk negeri. Dan Perlis ada Geopark sekarang. Nakawan Ultra tu melalui 7 elemen Geopark yang akan di-endorse kembali pada tahun hadapan. Memang all out kita support. Geopark kat mana tu? Kita Geopark ni dia ada macam Langkawi UNESCO lah. Betul. So dia ada Geopark, Geotapak ni yang peringkat Malaysia lah. Kalau Malaysia macam Gua Kelam kan? Salah satu lah. Kalau di Perlis lah. So setiap negeri tu dia ada Geopark dia sendiri lah. Macam di Lenggong pun saya rasa dah dapat UNESCO. Di Langkawi, Lenggong, macam Jerai Geopark. Dia adalah Geotapak, dia melibatkan geologi, melibatkan warisan, budaya, ekonomi, semua itulah. So kalau di road Majalah Nakawan ataupun Nakawan Ultra ni kita ada sebab dari segi geologi batu, dari segi tempat pelancongan, dari segi kesenian, kebudayaan, warisan, alu bunyi, ada lengkap lah benda tu. So itu satu package dan kredit yang besar untuk kerajaan negeri Perlis sebenarnya. Kita dah buat lah. Saya dah buat dah Naim, 12 tahun dah buktikan benda ni. Dan berjaya lah. Dan Alhamdulillah berjaya. Tapi saya tak tahu pihak pemerintah ni, pemimpin ni, adakah dia nak tengok jumlah 12,000, 20,000 kan, yuran tu boleh kongsi kat kerajaan negeri ke macam mana. Ada pegawai kerajaan yang fikir macam tu. Dia cakap yuran berapa Pakku? RM50. Alah cukup lah cover baju ni dah untung dah. Government tak perlu bantu pun. Lepas tu dia kata cubalah minta kat bank. Saya kata puan boleh tak tolong saya? Tak. Tolong saya. Oh tak boleh lah kami government. Pandai pula cakap kan.
itulah saya alhamdulillah dapat support pun, saya cakap saya dapat support pun cukup. Cuma bagi permit memudahkan urusan dia kata. Tapi janganlah claim nak letak logo yang besar-besar kan, nak Ya. kredit. Bila kita dah berjaya nak masuk dalam billboard apa semua nak claim. Taklah jangan itu, kena adil lah kan. Kita pun anak negeri juga, kita pun buat untuk negeri bukan untuk pegawai kerajaan tu. Kan. Oh, macam marah pak aku. Ya, saya marah Tak adalah, sebab gurau kita, je. kita bukan marah, kita nak Ah, bagi faham. betul. Banyak pengarah yang bagus, yang baik. Tapi ada pengarah-pengarah yang dia tak faham. Dia ingat bila sebut company, kita nak buat duit. Kita nak buat duit semua. Kan. Kita pun, kita nak bayar cukai. Tiap-tiap bulan kita bayar cukai. Kita pun ada tanggungjawab sosial yang kita Ya, pun ada lakukan. tanggungjawab sosial. Kita buat perlis menonton tu, kita gunakan komuniti. Kita bayar kat komuniti macam mana. Betul. Kan. Kita ada lesen, bayar permit dan lain-lain. Bukan kita main, collect duit partisipan, dah kaya dah. Cukup dapat collection 200,000, belanja event 100,000. Banyak orang kira macam tu pak aku kan. Lepas tu Banyak. ingat, satu event pak aku dah boleh rehat setahun. Dah boleh rehat setahun. Lagi ramai, lagi susah sebenarnya. Ya, betul lah. Jadi, kita harap benda ni secara positifnya pihak-pihak tu berfikirlah kan. Kita kena tahulah benda-benda tu kan. Macam saya adalah penasihat industri event management di Politeknik. Antara Politeknik Malaysia yang ada diploma pengurusan acara, saya salah seorang lah. Dah tahun yang kedua, ketiga lah kan. Jadi benda tu lah. Bezalah dengan lecturer, dia buat carnival apa semua lah kan. Collect duit dekat student final year project, seorang 500 ke 1,000. Buat event, tak balik modal, terrugi. Saya tak nak macam tu. Saya advise dah kena buat macam ni. Panjang lah. Kalau cerita event management ni memang panjang. Betul. Sebab saya sebenarnya saya bukan involve untuk sport tourism saja. Kalau family day, dinner ke, semua general lah event tu. Ya, sebab Perlis pun dia punya market tak terlalu besar. Betul. Jadi dengan kepakaran, dengan logistik, dengan equipment yang Pak Aku ada, Pak Aku boleh get into the semua scene Betul. of yang ada lah. Selagi dia program dan majlis lah kan. Dan tapi apa? Tapi Map 21 ni sebenarnya kita tak cover Perlis juga. Kita ada family day di KL, di Putrajaya, kementerian, corporate pun kita ada benda tu. So bulan 11 pun kita ada kat KL. Cuma kita base di Perlis lah, nampak jauh. Sebab kita complete semua Naim. Dari segi website, online registration semua kita dah complete. Equipment pun kita ada sendiri, logistik, lori, team manpower apa semua. Ni kalau saya nak buat event nak pinjam barricade ada ni? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Oh, semua ada? Semua ada. Daripada A Timing sampai Z? system kita tak ada. Timing system. Kita 22, 23 ni kita ada family day, private family day. Yang melibatkan daripada KL, ada yang family daripada overseas pun balik. Kita nak balik set up ni. Tapi tim tengah set up lah kan. Dia bercuti di Perlis, ada dinner, dinner dengan VVIP, ada lawatan ke Gua Kelam, Kampung Warna-Warni. Kita provide benda tu. Dah macam travel agent juga pun ada rupanya. Tapi kita collaboration dengan travel agent. Okey. Dan satu lagi, bukan nak cerita semua best dengan kawan ni sebenarnya. Ada travel agent ni dah beli package daripada nak kawan. Maksud dia kita bagi kat dia 50 slot, dia bayar yuran seperti orang lain lah. Dia dah buat 2 hari 1 malam, 3 hari 1 malam. Lari bercuti. Dia bawa international. Faham. Itu salah satu yang ada dekat Nangkawan. Okey Pak Aku. Okay. Untuk Nangkawan kan. Sebab Pak Aku pun dah cerita benda ni 2 tahun sekali everything semua kan. So partisipan pun dah lebih daripada jangkaan Pak Aku. Jangkaan awal. Jangkaan awal 1,000 dah pergi sampai 1,200. Apa yang Pak Aku boleh ceritakan dekat bakal yang datang ke Nangkawan Ultra ni, apa yang diorang dapat rasai? Sajalah bakal lain sikit kan. Bakal lain sikit yang nak pergi dan bakal lain sikit yang tak dapat daftar. Tunggu 2 tahun lagi. Tunggu supaya dia tunggu 2 tahun lagi. Aku nak pasti aku daftar ni. 2028 lah tunggu. Okay. Lama gitu. Lama. Tak apa, tahun depan kita ada Putra. So apa yang Pak Aku boleh bagi tahu yang menarik tentang Nangkawan Ultra ni, yang diorang akan rasa diorang akan alami nanti bila datang? Okey, Perlis negeri yang damai, tenang. Orang tak ramai, ada 8 orang kan. So, makan best, makan murah. Makanan Thailand pun ada kat Perlis. Jadi, bukan sekadar berlari lah kan. Tetapi route dia memang beza. Kalau berlari dekat Sintok ke, dekat Bali ke, memang totally beza. So, kena ada preparation lah betul-betul kan. Sebab tu juga kita buat 2 tahun sekali tu.
Selain daripada makan, memang kita sekarang ni push pelancongan lah. Kita tahu melawat Perlis 2026 ni, sempena juga tahu melawat Malaysia. Memang itu antara attraction dan juga experience sesuai bawa family. Okay, so kita berlari pun tak lama, dalam 16-18 jam macam tu. Tu untuk 50 km lah. Untuk 50 km. Sesuai lah untuk bawa family. Dan race village kita pun tak jauh daripada Pekan Kangak lah. Orang Perlis panggil Pekan lah. Tak ada lah bangunan tinggi-tinggi kan. So kita pun baru ada penguraian di Perlis setelah berbelas tahun. Saya rasa ada. Jadi kalau nak rasa suasana KL tu tak ada lah shopping mall ke apa semua. Makan di warung, makan di tepi sawah padi. Itu antara tarikan-tarikan tu lah. Untuk 50 km berapa dia punya elevation gain? Sebab dia lah dia boleh cakap Okay. dia bukan race seperti biasa tu, risau juga, seram juga ni kan. Okay, elevation game ni sebenarnya kita pun ambil UTMB index lah dengan ITRA sebenarnya. Okay. Okay, ITRA dalam proses. So lebih 2000 lah. So last saya buat simulasi dalam 2200 lah. Tak Du- tinggi lah. 1200 kira okey jugalah. Okay, standard yang UTMB index letak lah benda tu. Kita follow lah benda Oh, tu. maknanya kalau 50 kilo untuk nak UTB index Ya. dia lebih pada 2200. Ya, 2000 lah, 2000 Okey, ke atas lah. 2000 ke Kan. atas lah. Kita bagilah belanja 200 tu kan. Ha. Sebab di Perlis dia tak ada bukit ataupun gunung yang tinggi. So macam mana Puncak route tu? Adakah route tu runnable ke? Bukit tu dia macam sekali tinggi pacak turun ke? Macam mana? okey. Cerita sikit kan supaya Okey. orang yang nak Dia yang masuk ni prepare mentally, prepare physically. mental tu penting. Okey. Okey, salah satu sebab juga kita flag off selepas solat subuh lah kan. Lepas solat subuh 6.45 macam tu, Perlis mungkin hampir cerah dah kan. Tapi stay mandatory yang item yang kita perlu tu tetaplah, termasuk juga medical report dalam tempoh 14 hari tu. Untuk 30 dengan 50. Benda tu wajib lah. So road dia kita mula dalam kawasan komplek Eco Pelancongan dalam kawasan hutan simpan. Fotografer yang freelance nak masuk semua wajib ada permit hutan lah. Dan juga kita punya radius dengan Thailand tu lebih kurang 1 kilo. Dan kawasan yang tak ada tembok pagar. So hutan dengan hutan. Terlajak sampai Thailand. Oh ya? So penting GPF5. Memang kita ada marker, ada signage, kita collaborate dengan polis semua tu lah. Itu tarikan lah. Macam di Betong lah, Betong Thailand lah kan. Askar dijaga apa semua kan. Tapi kita taklah sampai betul-betul dekat batu kan. Kita pun minta nasihat daripada PDRM jugalah. Keselamatan diutamakan. Sebab tu juga kita mula waktu cerah masuk hutan, waktu cerah ada yang agak selesa dan kita start dengan hutan lah. Tapi kebanyakan 50% dia adalah dusun. Dusun buah-buahan tempatan lah, dusun lama. Asal dusun tu adalah balak. Tapi bila dah tak ada balak, dia tanam dusun lah. Orang kampung Terongkar ada permit lah. So dia ada juga hutan-hutan yang hutan dara. Tapi bukan hutan tebal lah. Hutan tebal. Sebab beza, kita di Malaysia khatulistiwa. Tapi di Thailand monsun tropika. Okey. Di Perlis ni kalau panas memang kau-kau punya panas, kalau Betul. hujan sejuk memang kau-kau punya. Memang walaupun Banjaran Nangkawan tu tak tinggi dalam 300 meter tetapi dia berkabus. Sebab 2 tahun lepas jadi isu 2 minggu sebelum tarikh event Perlis banjir. Jadi semua runner dah panik. Okey, semua dah minta tangguh lah, pulang, dia macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah lagi 3 hari hujan berhenti. Tapi cuaca biasalah mendung, ada gerimis, sejuk macam tu. Sonok lah ke Perlis. Tetapi event day memang kena salah. Saya tak boleh jangka. Okey. So orang cakap lepas pukul 7 cerah ni memang kena salah. Segala-galanya bergantung kepada alam. Niat yang betul, doa yang baik kan. Tapi itulah kita pun dah cut, kita dah ubah laluan-laluan yang kena salai lah. Laluan kena salai ni view cantik. Sawah padi, tepi sungai, nampak view Banjaran Nangkawan macam kita tengok Gunung Kinabalu kan daripada jauh kan. Memang. Tapi sebenarnya yang road salai lah, famous dengan road salai ni kita dah potong. Sebab apa? Kita akan start dengan 12 km awal tu memang masuk hutan simpan, masuk dusun sehingga kalau 50 km tu sehingga 30 km lebih lah. So dia akan turun, akan keluar daripada Banjaran, dia akan masuk kampung lah. So sebelum finish pun dia still masuk lagi kawasan dusun yang akan cut off time lebih kurang 10 malam lah. Kita start cerah
sehingga 10 malam. Yalah sebab pukul 6 start pukul 6. Ya, 6 pagi 6 6.45. petang dah 6.45, 7 pagi 7 petang dah 12 jam. Lepas tu Ya. ada 4 hours. Betul lah. Kita memang ada yang minta tambah COT. Kita tengoklah keadaan sebab kita ada micro COT jugalah seperti event lain. Sebab apa? Untuk last keluar hutan tu sebelum pukul 5. Kita kena ada kawasan. Kalau tidak, banyak masa dalam hutan, ada yang nak habiskan lagi. Itulah antara langkah keselamatan. Tapi Alhamdulillah tahun ni kita tutup awal. Kita ada masa yang betul-betul nak buat preparation lah. Kita pun dah mula meeting-meeting dengan agensi lah sebenarnya. Dan kita pun dah dapat kebenaran untuk penganjuran international daripada Menteri Belia dan Sukan. Untuk yang 30 km pula, berapa dia punya EG? 30 km ni dia dalam 1,500 macam tu sajalah. Okey. Cuma dia tak ada masuk satu laluan tu saya tak pernah potong dari edisi pertama. Laluan tu special untuk ni saja. Sebab dia memang cantik lah kat situ. Dan laluan tu kalau biasa pun hikers ke orang kampung tak masuk. Itu dia katakan hutan dara tu yang special tu. So maknanya laluan tu bukan semua orang masuk as a daily punya lah. Daily tak masuk. Dia bukan ada denai yang hikers selalu guna. Beza dengan cara lain, kebanyakan yang denai yang Betul. hikers dah pakai. Betul. Ni tak. Sebab tu juga kita nak jaga hutan kita buat 2 tahun sekali. Biasalah Atra nak intau kan, tak boleh bawa cawan, sampah apa semua tu. Memang kita jaga hutan kita. Dan juga kita punya ikon kita kambing gurun. Kambing gurun ni taklah jenis kambing yang hidup di atas banjaran batu kapur. Ada juga di tempat-tempat lain, tapi di Perlis ni special. Spesies ni masih ada. Ada? Masih. Perlis? Oh, masih ada. Kalau kau siapa dapat jumpa tu masih baik lah. Kita selalu jumpa lah. Kita selalu jumpa lah. Memang bau kambing lah. Kadang-kadang bekas tapak dia pun kita dah bau benda tu. Itu antara keunikan. Selain daripada pokok kentoi kita punya ikon lah. Tapi sebenarnya kita cuba highlightkan benda baru lah. Kita tak highlight harum manis. Orang tanya, sebab apa orang nak sebut harum manis? Bukan dalam tempoh ada buah harum manis. Bahaya kalau punya harum manis tu. Harum manis. Okay, faham. Okay guys, so kalau korang yang akan pergi ke event kawan, Ultra, aku nak ucapkan good luck and enjoy every moment yang korang kat sana. Dan kalau boleh, support the ecosystem lah. Maknanya korang dah pergi sana, korang enjoy, korang spend duit korang dekat negeri Perlis. Secara tak langsung dia akan bawa lebih banyak income kepada negeri Perlis. Dan dia akan memberi semangat dan booster kepada organizer untuk create more event dekat Perlis. Sebab saya faham, sebab kadang-kadang saya selalu terasa juga kan macam, yelah bila event je, KL Selangor. Lepas tu bila event kat luar pun, yang ramai pun duk KL Selangor. Jadi saya fikir macam mana event-event yang negeri-negeri yang kecil macam Perlis, Melaka, Johor. Sebab macam Johor tu pun antara yang saya perasan lah, potensi besar sebab dia dekat border. Tapi bila kita tengok jadual race, Johor kurang event. Betul. Saya nak juga mencari EO yang buat event kat Johor, nak juga kita buat podcast. Sebab saya tahu juga kenapa jarang you all buat podcast. Kenapa you all jarang buat event kat Johor. Sedangkan purchasing power punya besar kat sebelah tu. Kat sebelah tu, betul. Kan? Dengan currency lah. Dengan currency-nya apanya. Macam sebenarnya anytime je dia boleh buat event. Sebab kat sebelah sana tu tak ada hutan-hutan. Dekat Johor banyak tempat boleh ada hutan. Cantik. Memang Johor tu sendiri kawasan hutan. Yalah, Endau Rompin tu memang Endau Rompin, lepas tu Mersing. Tu saya duk fikir kan macam kenapa orang tak buat event kat Johor sedangkan you boleh tarik banyak potential dan customer yang high network value. Buat kata orang kan. Yalah. Macam aku buat kan, ajak Thailand kan. So yang datang ni maksudnya dia akan mampu untuk spend. Sebab tu dia orang tak kisah nak tidur kat sana, tidur sehari kat Perlis. At least people akan start spending kan. So that is the ecosystem yang saya selalu nampak kita kena jaga lah. So apa pun bagus, saya ingin ucapkan all the best. Dan terima kasih datang jauh dulu Pak Kuatang daripada utara. Jauh ni Pak Kuatang daripada KL sampai ke sini buat podcast. Walaupun podcast ni dah tertangguh hampir 2 tahun. 2 tahun. Sebab masa saya tak kena je kan. Ya, masa. Ni pun Pak aku datang ni pun sebab dia nak melawat tim Perlis basikal Sukma. Sebab aku pun ada masih ada jawatan ke dekat saya dalam persatuan naik presiden dan juga manager lah dah 3 tahun lah. Kan. Tim Sukma Perlis lah. Tim Sukma Perlis untuk berbasikal betul. Berbasikal. Naik presiden tu hari ni. So all the best juga untuk Sukma Perlis weekend ni kan, track cycling. Yang road semua dah habis lah kan. Dah settle lah kan. So guys, kalau korang rasa
korang nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan Nakawan Atra, aku akan sharekan link-link daripada media sosial Nakawan dan juga Pak Ku sendiri. Dan sebarang pertanyaan berkaitan dengan event ni semua, korang boleh terus direct kepada orang. Dan jangan lupa, kita kena support industri kita kena support event kita. Sebab kalau kita sendiri tak support, tak ada siapa yang support. Betul. Betul tak? Hmm. So to make the ecosystem work really well, kita kena support. Tak salah untuk kritik, tak salah untuk menegur, tak salah untuk mengecam. Macam Tapi mengecam untuk tujuan membina. membina kebaikan. Bukan tujuan untuk menghancur derai kan. Tiada. Tak yelah, kadang-kadang bila kita tengok kat track, orang marah event organizer macam tu, macam betul. ni, macam tu. Kadang-kadang kita pernah tak terfikir dekat sudut pihak mereka? Betul. Kan? Siapalah nak mendengar rintihan kami sebagai ego. Betul tak kan? Macam Betul. orang bising, Oh. bayar sukarelawan murah. Murah. Nama pun sukarelawan. Sukarelawan. Kalau zaman dulu sukarelawan tu tak ada duit. Dia dapat makanan dengan air je. Betul? Betul tak? Sebab saya pernah join sukarelawan apa yang Malaysia dulu pernah jadi? Commonwealth, SEA Game. Kan? Dapat makan air dan dapat hiburan. Dapat t-shirt tu memang best lah sebenarnya. Ini lambat bayar allowance sukarelawan. Nama orang pun Habis kat track. habis. Okey. Tapi itulah tak Habis salah lah, untuk tak menegur salah. kita cakap. Yang penting untuk tujuan membina lah. Ya. Okay guys, kita jumpa di episod yang seterusnya kat Spoiler Podcast. Thank you. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan aku pun ingin ucapkan terima kasih sebab Joe kata sekarang subscriber pun dah makin banyak, like pun dah makin banyak dan view pun dah makin banyak. Teruskan support dan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Itu je yang aku mampu cakapkan. Okay, ciao.